Saya ingat kalau rakyat Malaysia tak menonton filem Dua Alam ni, satu kerugian yang amat besar sekali, kerana gangren yang kita paparkan ni belum pernah dipaparkan dalam mana-mana filem yang dibawa ke layar perak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa nak jadi ni? Apa ya? Ya Allah, anakku. Biar sebesar mana pun dosa seseorang itu, Allah akan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Macam mana I nak tunjuk kamu ke I nanti ya? Bagus bacaan kamu, Adam. Bisa? Hasan? Ikut Adam. Rasanya jadi macam ni. Bawa turun jenazah Malik. Kita unsur ramai-ramai ke masjid. Sahaja aku mengistinjakan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Setiap kali kita bersama, I rasa macam lepas hutang 1 juta. You memang marvelous. Tanda-tanda yang kita nampak ini menunjukkan yang kita tidak berkuasa jika bumi tidak mahu menerima jenazah arwahnya Adam. Idea asal filem ni digarap oleh saya sendiri dan dibantu oleh saudara Imran, penerbit bersama dalam filem ini. Dan isu kita ketengahkan adalah isu semasa masyarakat yang biasanya kita sekarang ini tidak ketengahkan kerana faktor-faktor ekstrim. Dalam kes ini mesej yang jelas sekali, kita jangan melakukan dosa, terutama dosa besar. Apa yang berlaku, watak utama telah melakukan 7 dosa besar dan akhirnya bila beliau meninggal dunia, kesan daripada melakukan dosa besar ini telah memberi kesan buruk di mana telah berlaku saat-saat genting dan seram, di mana bila dalam perjalanan mengkebumikan mayat beliau, mayat itu jatuh daripada keranda, mayat tidak diterima oleh kubur, dia kubur sempit. Watak saya dalam filem Dua Alam ini adalah sebagai Ustaz Ishak. Ustaz Ishak adalah kawan baik kepada Adam yang telah meninggal dunia. Jadi semasa Ustaz Ishak ni menguruskan jenazah untuk kebumikan Adam ini, macam-macam masalah dan dugaan yang ditepuhi di perjalanan ke kubur. Ben tak adalah, dah merata lah saya cari. Ben tak ada? Astaghfirullahalazim. Ustaz, macam mana Ustaz? Bawa turun jenazah Malik. Kita unsur ramai-ramai ke masjid. Filem ini berkisahkan seorang anak yang bernama Adam yang mana telah melanjutkan pelajaran ke London. Tapi di sebalik itu dia telah menukar jantina dan ini amat bertentangan sekali dengan apa yang keluarga dia nak, terutama mak dia Halimah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya
sebagai ayah pada Amy yang tukar Adam, dia tukar nama sebagai Amy, anak saya itu tukar jantina. Bapa dia ni sebenarnya tak banyak bercakap. Dia banyak main dalaman. Iaitu bila dia bertukar sebagai jantina, jadi penerimaan ayah anaknya itu masya-Allah. Dia sampai tak berkata apa-apa lah. Cuma dialog pun tak banyak. Cuma reaksi saya untuk menceritakan bahawa yang saya sedih, saya bergembira ataupun saya berduka ataupun saya apa saja, hanyalah ekspresi muka yang dilakukan oleh saya, Zainal ni. Jenazah dah nak sampai. Baiklah, saya akan uruskan insya-Allah.